Hai, Assalamualaikum. Setengah jam tadi, lebih kurang setengah jam ke 1 jam tadi, kita punya geng-geng rakyat Malaysia yang pergi menyertai Freedom Flotilla, iaitu gelombang kedua, telah di-intercept oleh pihak Israel. Dan dia interception ni daripada pihak Israel awal sikit, belum lagi sampai ke Lain Merah. Hari tu yang masa geng-geng semua Flotilla tu dah sampai ke Lain Merah, dah lepas sikit kan, dah orang kata betul-betul dekat, baru kena. Kali ni awal lagi, tapi kali ni cara dia orang lagi banyak, kapal dia orang lagi besar yang datang intercept kapal ni. Sebab Freedom Flotilla ni kau tengok kapal-kapal dia besar kan, kapal-kapal besar. Tapi apa-apa pun kita doakan untuk mereka supaya mereka bebas semula. Okey, apa yang aku boleh lihat semalam lepas semua Flotilla balik, ramai gila komen kat bawah tu, kata apa, misi tak berjaya, tapi di Arab bagaikan hero, misi tak sampai, kesian rakyat Palestin. Aku rasa korang ni salah naratif ni. Sepatutnya korang jangan marah mereka yang mencuba, kau marah orang yang menahan. Kau marah orang Israel yang tahan di tengah-tengah jalan tu. Kenapa pergi? Diorang tahan dekat international water, bukan dia tahan dekat, diorang masuk dekat perairan Israel. Faham tak? Diorang tu tahan dekat international water. Dia ibarat macam kau sekarang kan, kau contoh kau nak belayar, kau nak tangkap ikan dekat Laut Cina Selatan kan, ataupun Laut Malaysia kan, tapi tiba-tiba Israel datang tak boleh, tak bagi. Habis dah dia duduk dekat situ, kau cakap tak boleh lah, dia dah tahan, dah tahu pergi, janganlah pergi lagi. Kenapa korang give up? Itulah nama dia, percubaan. Dan lama mungkin lepas, lama-lama insyaAllah lah lepas. Makin ramai daripada negara-negara, makin banyak kapal, makin banyak kesedaran, makin banyak tekanan terhadap Israel kan. Apa yang dia tengah buat sekarang ni, ada intercept kapal, makin banyak tekanan, makin banyak orang kata rakyat dunia yang bangkit, bukan rakyat Malaysia saja. Mungkinlah dia akan lepas. Sebab tak ada tekanan-tekanan dunia ni daripada dulu sampai sekarang kan. Tak ada tekanan-tekanan daripada orang awam ni. Tak ada tekanan-tekanan daripada negara yang terpaksa ikut cakap orang-orang, rakyat-rakyat dia kan, untuk bantu rakyat Gaza ni. Aku rasa Gaza tu, Palestin tu dah hampir lah. Dah jadi padang jarak, padang terkukur lah. Iya. Sebab tu lah diorang tak boleh nak buat. Nak halau semua tak boleh. Nak bunuh semua serentak tak boleh. Nak halau gila-gila tak boleh. Orang kata betul-betul nak bagi lapas semua tak boleh. Sebab apa? Tekanan daripada dunia. Kalau diorang nampak sangat betul diorang jahat, diorang kena sanction lah. Faham tak? Nanti orang tak nak berniaga dengan diorang. Diorang nak jual produk tak boleh, diorang dicop betul-betul macam tu. Lepas tu nanti PBB akan keluarkan, orang kata tentera untuk halang diorang. Faham tak? So diorang kena buat macam tak jahat tapi jahat. Faham? Tak jahat tapi jahat. Mungkin orang cakap semua orang tahu dia jahat. Tak semua orang tahu dia jahat. Kau tengok rakyat Malaysia yang komen kat bawah ni, berapa ramai kata dia orang tak jahat. Berapa ramai rasa dia orang tu terlalu berkuasa sehingga kan kau tak payah untuk lawan dia orang. Betul. So jadi itulah percubaan ni lah. Selama beberapa puluh tahun percubaan ni, tak apalah mencuba. Lepas ni generasi akan datang kau cuba lagi, generasi akan datang kau cuba lagi, generasi akan datang kau cuba lagi. Itulah percubaan. Asal kau give up ke? Aku kalau ada peluang dia panggil aku pergi sekarang. Okay, apa-apa pun betulkan minda korang. Korang ni naratif salah. Korang pergi marah orang yang mencuba untuk membantu. Bukan kau nak marah orang yang menghalang untuk bantuan. Faham akulah. Terbalik. Bye.